Assalamualaikum guys, dan selamat tengah hari. Cerita dia macam ni, kita jangan boycott apa-apa sukan dan apa. Kita cari apa kesalahan diorang dan kekurangan diorang, dan kita akan perbetulkan dan suruh diorang perbaiki. Kalau kita dah suruh diorang perbetulkan, perbaikikan, diorang tak buat juga, udah gitu, udah boycott. So kita jangan suka-suka boycott. Okay, rakyat Malaysia, harap semua bertenang. Sekejap lagi saya akan ceritakan sebab saya pakai baju Malaysia ini, sebab saya semangat demi rakyat Malaysia kita. I love you. So nanti kan ada Beyond 7, betul tak? So kalau dia nak buat Beyond 7 boleh, tapi referee kena tukar lah dekat Malaysia. Kena pakai referee Malaysia lah pula macam tu kan, kalau dia tak nak pakai referee Indonesia. Ke dia nak pakai referee antarabangsa, lagi adil, betul tak? So macam ni lah. Kalau Beyond 7 dia masih pakai referee diorang sendiri, kita tak payah main. Itu je. Sebab Jordan Boy pun pernah menegur benda ni, referee keadilan. Tak silap saya, dia pernah menegur. Tapi sekarang saya nak tegur juga benda ni. Kalau saya main, boleh tukar referee, bayar setengah juta, dah jalan.